Kenapa sekarang ramai yang cepat stres? Sekarang benda kecil pun kita boleh trigger. Sebenarnya ada sebab yang berlaku dalam badan kita. Yang pertama mungkin otak kita overloaded. Sekarang semua benda nak laju, kerja, anak, WhatsApp, deadline. Otak tak sempat nak cool down. Jadi bila otak kita tu overstimulated memang akan cepat penat. Nutrition yang boleh bantu adalah kita boleh ambil omega 3 untuk support fungsi otak dan kawal inflamasi. Boleh ambil protein untuk bagi tenaga supaya otak kita tak cepat drain. Yang kedua, kalau hormon tak stabil. Kalau kortisol tinggi, hormon stres tu tinggi, hormon serotonin dan hormon dopamin, hormon gembira tu dia akan jadi rendah. Tu yang buat kita jadi cepat sensitif, cepat marah, cepat sedih. Kalau yang ni nutrition yang boleh bantu adalah kita boleh ambil B-complex untuk kawal hormon stres dan bantu bagi stabilkan mood. Kita juga boleh ambil magnesium untuk merilekskan saraf dan juga bantu kita tidur. Yang ketiga, kalau badan kita kekurangan nutrition, kadang kita makan tapi tak cukup zat. So bila vitamin asas tu kurang, otak kita akan jadi lebih cepat stres sebab otak tak dapat apa yang diperlukan. Jadi kita boleh ambil nutrition macam vitamin C untuk turunkan kortisol dan juga boleh ambil protein. Kalau kurang tidur pun boleh menyebabkan kita mudah stres sebab bila kita tak cukup deep sleep, otak kita tu tak dapat reset. Sebab tu macam kita jadi mudah letih. Jadi kita boleh ambil magnesium untuk kualiti tidur dan juga menenangkan saraf. Boleh ambil juga omega 3 untuk bantu otak masuk fasa rehat. Kalau nak nutrisi yang terbaik, boleh komen stres ataupun boleh terus DM.